Lawa guys dia punya animation. Catch a brain rot, dahsyat. Wih, macam tu dia punya. Sampai lagging guys. Hai, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Bloxboy. So untuk video kali Bloxboy GZ, okay. Wih, siap ada animation sendiri, dahsyat. Selalu je guys, game brain rot ni kalau korang kenal, dah banyak player yang tak suka, okay. Selalu budak-budak umur bawah, maybe bawah 10 tahun akan suka rasanya. Mungkin bawah 9 tahun akan suka, okay. Sebab saya rasa dah 10 tahun tu boleh fikir sikit kot, baik ke teruk kan. Apa saya cakap ni, betul ke salah kot, macam tu lah. So hari ni Bobo nak main game Catch a Brain Rot, yang dikatakan game brain rot yang paling kreatif yang pernah dicipta, okay. Dan dia dicipta oleh developer yang sama cipta game YouTube Simulator Z, okay. Okay, so jomlah guys. Boleh tahan merdu juga lagu dia, tapi Bobo tak nak dengar. Ada list resipi, kita ikut dulu. Apa ni, Rot Lab. Ada macam-macam tempat kat sini, tapi kita pergi ke Rot Lab dulu. Ikut objektif dulu. Okay, so kita pergi ke mana ni? Kau ambil apa? Tak tahu. Sabar. Ambil apa pula? Wih, apa tu? Wow. You. Yo. You were not supposed to see this. Kenapa? This cube contains a super rare brain rot that is illegal to have. Wow. Do not tell anyone. Okay. Tahan cantik juga outfit dia. What were you here for? Okay. You like to receive your first brain rot? Yes. Yeah. Bobo Boy memang nak receive a first brain rot, Bobo Boy. Okay. I have 3 here. Okay, kita ada siapa lah? Boneka Ambalabu, maklum lah. Sekarang macam dah lapuk sikit trend brain rot ni, okay. Ni apa ni? Frula. Dan of course the starter of the brain rot, tak lain tak bukan ialah tung sahur. One and only tung sahur. Tengok, ini je lah yang Bobo Boy paling ingat guys, okay. Choose wisely, because the one you choose will be with you forever. Okay, dia akan jadi wow. No, scientist. Wow, siapa ni? Oi, perompak. Get out. Wow, kau siapa kau nak kata get out kan? Wow. Adakah kita nak lari macam tu je? Wow. Okay, so choose any starter. Of course lah, tutup sahur guys. How? Okay, do you choose to tutup sahur? Yes. Ya, masuk ke dalam kita punya brain rot ball. Pandai-pandai je. What out you do? Wow, I told you to get out. Ya, saya tahu. Tak ada peluru. Weh, mana adil tu? Tangkap dua-dua tu. Weh, tak adil ini. Penjahat tak adil, tapi agak lagging sedikit. Yoku. You like to battle? Wow. Apa hal pula kita daripada nak lari kena battle guys. Ini adalah first brain rot kita. Tak apalah, jomlah kita battle, okay. Okay, so pertarungan macam Pokeball. Pokeball pula macam game Pokemon, okay. Jom. Tapi versi tung sahur kita kena charge dahulu. Okay, kemudian kita kena fight. Okay, charge lagi. Bobo tak tahu kenapa kena charge lagi. Berapa banyak charge lah. Wow. No, dahsyat. Tapi boneka Ambalabu. Sekejap, kita boleh bom pilih bom lah kot. Wow, bom. Wah, dahsyat hebatnya bom tu. Wih, air. Wih, boleh tahan, hebat juga dia punya animation dia. Okay, kita ada 5. So kita akan pilih sword guys. Sword, okay. Apa tu? Itu sword ke tu? Wow, dia mati. Boneka Ambalabu dah mati guys. Penjahat akan kalah kan. Alamak, lupa guys. Bobo Boy lupa yang dia ada satu lagi brain rot guys. Wow.
Dan itu dia Frula. Okay, let's go. Charge dulu. Kita charge dulu. Simpan. Kita jangan nak terburu-buru sangat. Oh, dia main cheat guys. Dia charge 2 kali. Disebabkan itu kita ambil bom. Okay. Wow. Sakit tu. Ambil kau bom. Sedap tak? Sedap tak Frula? Okay, so kita akan charge dulu. Okay, kita tak payah nak terburu-buru. Tak payah nak tergesa-gesa sangat. Okay. Sabar-sabar je. Okay. Kita buat apa sebenarnya? Oh, kita 5 kali charge. So, rasanya dah cukup kot. Tamatlah riwayat anda, okay? Tak payah nak guna elektrik kau sangat. Mati terus. Itu dia. Frula die. You win. Let's go. Kita menang. Boy mana pernah kalah guys, okay? Setakat lawan penjahat dalam game boleh lah. Dalam dunia Roblox ni. Wow. Yo, chill. Wow. Wih, dia ambil barang terlarang guys. If you don't kill me, I let you keep to illegal brain rot. No deal guys. Kita tak boleh percaya orang jahat guys. Okay, dude, you never be this close to a brain rot as rare as this. Tak kisahlah. Boy ada kuasa ais kot. Kau nak aku gunakan kuasa aku, take it. Dia tak bagi. Tapi kata no deal. I won't tell anyone you have it. Kau apa? Oh. Okay. Tembak dia. Nanti ada orang. Nanti kau ada orang. Jadi kau ada orang. Weh, apa ni? Harap tak rosak phone ni. Okay. Tapi animation ni cantik, okay? Okay. Let's go. Kita dah lepas ya guys. Ini dia. The first brain rot tung sahur. Okay. Tak ada apa-apa sangat. Kita baru level 1. Ya, baru level 1. Sekejap. Baru level 1. So, tung sahur. Mari ikut saya. Okay. Mari ikut saya. So, kita nak buat apa ni? Untuk the first, kita nak buat apa? Wow, kita ada level 2. Tapi kita punya ni level 5. So, apa kata kita lawan dengan Bombardilo Krokodilo ni? Kalau tak silap. Kalau boy betul... bukan Glorbo Frutillo. Tengok, bawa dah lupa dah. Banyak sangat brand baru, okay? Fight. Okay, kita charge dululah. Kita tak boleh pakai apa-apa punya kuasa lagi. Kita charge dulu. Salah. Charge lagi, okay? Kita kena sampai ke 3 baru boleh. Charge tambahan, okay, boleh. So, kita akan bagi terus bom. Ambil dia. Sedap tak sedap? Wow, sakit. Tak berapa sakit. Okay, bag kita ada apa? Oh, rod box. Okay, dia suruh kita tangkap Wow. Wih, sama tu konsep ni macam dalam game Pokemon tahun 2000 berapa 2016 ke bawah kot. Let's go. We just catch Glorbo Frutillo. Okay. Masalahnya memang sama tu cara dia catch dia. Should we name him? Yes, good. Kita nak tukar nama lah. Kita tak nak letak nama Brain Rot sangat. Kita letak nama dia. Ini nama dia guys. Besar dah sikit. Ahmad Kasim. Ahmad Kasim, okay. Yes, Ahmad Kasim. Nama dia, okay. So, kita dah naik. Kita punya ni. So, habis lah. Boy tak nak lawan Brain Rot yang sama guys. Boy nak lawan Brain Rot yang ni guys. Level 5. A wild Pussini Shushini has appeared. Oh, apa tadi? Oh, Pussini Shushini. Pelik-pelik nama Brain Rot ni. Sebab tu lah Boy nak tukar nama dia. Kita charge dulu macam biasa. Okay. So, heal. Oh no lah. Kita charge dulu. Kuasa. Kita charge lagi. Maksudnya kita pakai bom. Okay, tadi kita dah pakai sword. Okay, kita pakai bom. Bom ni antara ability yang boy suka guna. Baik. Kita pakai. Tak apalah, kita charge dulu. Okay, kita charge. Tak apa. Walaupun je level 5 sama macam boy. Okay, tak apa, kita pakai sword pula. Kau nak main sangat kan?
Jom main. Wow. Apa tu? Wow, tak relax. Ambil dia. Okey, Boboiboy tak boleh main-main dah. Okey, Boboiboy kena bantai dia terus. Pakai je last shot. Ambil dia. Pusi ni, Sushi ni. Ahmad Kasim pun naik, guys. Ahmad Kasim. Okey. Oh, lawak tu nama Ahmad Kasim. Wih, jadi apa ni? Rod coin ke? Nice skill. But remember, selling a brand rod give you 5 times more money than killing it. Okay, menarik guys. Okay. Agak lagging lah main kat phone, okay? Boboiboy tak sarankan korang main kat phone. At least korang main kat laptop ke PC. PC lagi padu guys kalau korang main. Okay, Boboiboy tak nak lawan Glorbo. Boboiboy kalau boleh tak nak lawan dengan lawan yang sama guys. Okay, ni. Garam. Ni kan, garam dan madu dum. Good. Garam dia nama dia, garamam. Garamam? Ya eh? Garam. Ya ke? Nama garam. Salt tu garam lah kan? Back. Boleh tak nak tangkap dia? Boleh tak? Kita tangkap dia guys. Nak jadi koleksi, okay? Koleksi. Yes. Wow, no, tak boleh. Okay, so kalau macam tu, kalau tak boleh tangkap terus, maksudnya kita kena lawan dulu, okay? So jom kita lawan dulu. Boboiboy ada ide guys. Kalau tak boleh tangkap dia terus, kita lawan dia dulu, okay? Boboiboy punya tung sahur ni level 6, okay? Kita pakai sword. Itulah silap kau, tak pakai lagi tu. Tolonglah lelaki Melayu terakhir. Okay, kita pakai bom. Bom ability dia lebih, ability pula, dia punya kesakitan je lebih mendalam, okay? Okay, dah. Sekarang masanya untuk Boboiboy tangkap guys. Back. Betul tak? Kalau berhasil, memang berira, okay? Jom. Harap berhasil. Sebab nyawanya tinggal sikit je guys. 40. Yes, berhasil guys. Garam dan madun dung. Lawak tu. Tung sahur joget macam tu. We should name him. Yeah. Tak nak nama garam. Kita nak nama nama dia. Yes. Siapa lah? Roka nama dia. Ini insiden ni lah. Boboiboy pas pergi Baraju punya art tu. Roka nak. Muka dia pun lebih kurang macam Roka. Kita letak nama Roka. Okay. Betul lah kan? Roka. Jom. Roka, okay. Itu je yang Boboiboy boleh fikir. Dengan muka dia macam tu, Ahmad Kasim dah level 3. Kita lagi nama apa pula? Boboiboy baru je. Elok-elok tiba-tiba nak lawan dengan orang guys. Roka ni sumpah. Roka kena berehat guys. Kalau tidak dia akan mati guys. Okay. Kita pakai ni yang lain. Kita fight. Bom. Kita ambil yang sakit terus, okay? Bom. Okay, kita habiskan semua. So kita pakai mana? Kita charge dulu supaya kita boleh heal kejap lagi. Okay, kita dah 3 charge. So kita pakai terus. Tak nak bazir masa. So kita terus pakai sword. Okay, kalah terus. Tengok. Tung sahur ni terlalu hebat guys. Terlalu OP. So kita punya Roka makin menaik. Okay, dia level 5. Let's go. 3P trophy kalah guys. Okey lah semua, rasa guys sampai di sini saja untuk video kali ni. Itulah dia game Catch a Brand Rod. Bagi Boboiboy game ni cukup menarik untuk korang eksperimen guys. Bagi Boboiboy game Brand Rod yang ni sangat enjoyable dan sangat disyorkan untuk korang main, okey. So kita akan jumpa di video datang. Jangan lupa subscribe channel Bloxboy, okey. Bloxboy GZ, okey. Assalamualaikum, bye bye.